lunch I hari ni nasi putih, tempoyak, ikan goreng dengan rendang. Dan tak dilupakan mestilah kita punya petai. Tapi hari ni kita makan jeruk petai. I baru buat semalam. Buat jeruk petai is like so easy. Kalau boleh buat kat rumah je. And bau dia I punya suka kat petainya. I boleh makan macam tu je. Tak percaya? So, barulah lunch kita complete. I makan rendang ni, rendang Tok Hang daripada 1 Minute Miracle. Saja nak try sedap ke tak. Lembut. Tak lihat. Dalam peti ais dekat semua rumah wajib ada jeruk petai because it's so delicious. Kau tengok. Kita tak makan lah petai sebiji-sebiji. Kita makan 4 biji, 5 biji terus. Kalau nak habis buat apa? Tambahlah lagi. Aku suruh laki aku beli lagi petai ni. Nak buat untuk... Weh, baru buat 2 hari. Dah nak habis. Sedapnya jeruk petai. Tolonglah try makan rendang ni dengan petai. Sumpah sedap. Asyik dah habis, petai banyak lagi.